Kalau marketing agency korang tunjuk reach berjuta-juta tapi sales company korang still sendu, tak cukup nak bayar gaji staff, korang sebenarnya tengah kena kelentong hidup-hidup. Yang bajet iklan dia lebih 10,000 tersangkut kat sini sebab you tak faham apa benda yang you sebenarnya kena tengok. Okey, sini saya nak bagi tahu cara baca report ads untuk orang awam. Perlu tahu beberapa data saja. CPC, CTR tu bukan tak betul, tapi itu adalah tugas marketer yang kena tengok. So apa yang business owner kena tengok sebenarnya? First, ini untuk business yang dia run ad untuk dapatkan leads. Korang kena tengok cost per qualified leads. Macam mana nak tahu qualified lead? Qualified leads ni dia mengikut kepada you punya benchmark of leads. Contoh, maybe you buat construction, you perlukan leads yang dia ada tanah sendiri. You perlukan leads yang bajet dia lebih 200,000 untuk buat rumah 3 bilik 2 bilik air. Kedua adalah ROAS. Berapa you bayar ads dan berapa yang you dapat balik return tu. Contoh, you bayar RM1, sales you RM10. So you tahulah you punya ROAS is 10 times. Is it better? Yes, of course. So ROAS ni tengoklah kepada business you. Tengok juga calculation daripada you punya cost apa semua. Ketiga adalah ads. Tanya agensi ads mana yang perform. Itu paling penting. Agensi dia tak boleh sekadar ads ni perform. Dia mesti kena tahu kenapa ads ni perform. Dan you pun kena tahu kenapa ads ni perform. Maybe you pakai influencer ke? Maybe ads ni ada hook yang berlainan daripada ads lain ke? So bila ads tu perform, you tahu you kena scale that ad ataupun banyakkan lagi konten yang macam tu. So itu adalah 3 benda yang you perlu tengok. Yang lain tak payah pening kepala. Business owner mestilah banyak lagi kerja. So biar agensi yang buat kerja. Tapi kalau you tak ada agensi, so boleh contact Digita. So kita akan bagi marketing audit secara percuma selama 30 minit dan hanya tinggal 5 slot sahaja untuk bulan ni. So tunggu apa lagi? Boleh